Okey, bersama kita dalam topik yang seterusnya iaitu jangan tunggu mood. Okey doktor, soalan kita nak tanya, kenapa bergantung pada mood seseorang tu, dia boleh buatkan dia punya azam tu tertangguh tanpa dia sedar? Mood ni terlalu subjektif lah kalau kita bercakap pasal mood. Sebab mood ni biasa dipengaruhi oleh kita punya minda, kita punya sikap. Semua itu mempengaruhi kita punya mood. Biasanya kalau kita nak ikut hati, ikut perasaan, ikut mood kita, memang semua benda kita tak boleh buat. Kita malas nak buat. Benda ni sebenarnya balik kepada kita punya soal pemikiran, soal tanggungjawab, soal orang kata kita punya ambisi, kita punya goal, kita punya resolusi, kita punya azam. So kalau kita memang kita target satu-satu azam ataupun satu-satu benda yang kita nak capai, so saya rasa kita boleh, orang kata boleh abaikan mood yang malas tu. Kita akan jadi lebih bersemangat, Memang kalau kita nak ikutkan mood memang susah. Sebab iblis kiri kanan cakap kau jangan buat kerja. Kita kena kuat, kita kena semangat sebab kita tahu apa yang kita nak capai. So kita kena abaikan. Sebab melalui cara itu saja kita boleh memotivate diri sendiri melalui semangat yang kuat, cita-cita yang ke depan. Sebab kalau memang ikut mood, memang sampai sudah kita tak akan buat. Nak bangun pun malas, mood malas lah hari ni, mood hujung minggu lah, malas nak pergi macam saya. Hari Ahad lah, malas nak pergi hospital, semua nak tengok. Tak boleh, kita tak boleh macam tu. Sebab kita tahu kita ada tanggungjawab, kita tahu kita ada misi, kita tahu kita punya ada perjuangan untuk kita teruskan. Okey doktor, macam mana kalau tetap tak ada mood juga? So macam mana, apa cara paling realistik sekali untuk dia mulakan balik azam? Yelah, sebab seseorang yang jenis, memang banyaklah kita jumpa patient ke pesakit ke ataupun individu-individu yang macam reda je apa yang ada. Maksudnya mood tu dia orang susah nak dapat satu mood yang positif, satu aura, satu vibes yang positif. Memang susah. Golongan-golongan macam ni nak kena ada supportive, nak kena ada orang sekeliling, bukan orang-orang toksik ya. Orang-orang toksik jadi toksik terus. Orang-orang sekeliling yang vibe positif, yang ada aura positif. Orang-orang macam ni akan menyebabkan dia sedar dari lamunan, dia sedar bahawa dia tak boleh macam ni. Dia tengok kawan dia macam ni, so dia akan dengan sendirinya insya-Allah dia akan berusaha untuk menyamai kawan-kawan dia. So maknanya kena ada vibe positif sekeliling dia, aura yang positif. Kalau benda yang negatif memang akan jadi negatif. So, balik semula kena cari kawan-kawan ataupun family yang positif, bukan yang negatif. Itu yang paling penting. Okey, jadi kalau nak tahu lebih lagi berkenaan dengan kesihatan mental dan juga azam tahun baru yang lebih berkesan, kita akan ke video yang seterusnya.